Mengapa rakyat Malaysia mesti faham jurang sebenar antara Malaysia dan Indonesia? Jika anda berfikir bahawa jurang antara Malaysia dan Indonesia masih lagi sewajarnya satu halur di mana kita adalah abang besar yang maju dan mereka pula hanya baru mahu mengejar, anda sebenarnya sedang hidup dalam fantasi ekonomi yang berbahaya yang boleh menyebabkan masa depan anda terkandas. Selama berdekade, kita bergantung kepada kelebihan selesa dalam aspek infrastruktur dan kekayaan. Tetapi sedang kita melangkah melepasi tahun 2026, plit tektonik Asia Tenggara telah beralih dengan begitu drastik sehingga realiti lama itu secara efektifnya sudah mati. Hari ini, saya akan membongkar fakta-fakta keras tentang jurang sebenar antara dua negara ini bukan sekadar tentang pencakar langit, tetapi dalam ekonomi digital, kepantasan infrastruktur, dan skala cita-cita luar biasa yang kini sedang membentuk semula wilayah kita. Menjelang akhir video ini, anda akan memahami dengan tepat di mana kedudukan Malaysia dalam hierarki baharu ini dan mengapa tindakan mengabaikan ledakan Indonesia bukan lagi satu pilihan bagi mana-mana rakyat Malaysia yang bermaklumat. Jika anda sedang mendengar video ini sekarang, saya ingin meminta sedikit bantuan untuk membuktikan sesuatu kepada seorang rakan yang seketikal di Singapura. Dia memberitahu saya bahawa rakyat Malaysia tidak peduli tentang analisis ekonomi yang mendalam dan saya sepatutnya hanya membuat video menari sahaja. Tetapi saya percaya bahawa komuniti kita sangat dahagakan wawasan yang sebenar dan kita menyokong pencipta kandungan yang memandang serius tentang masa depan kita. Jika anda rasa perbandingan seperti ini adalah penting untuk pertumbuhan nasional kita, sila tekan butang langgan itu sekarang juga dan bantu saya tunjukkan kepadanya bahawa rakyat Malaysia saling menyokong antara satu sama lain apabila ia berkaitan dengan mencari kebenaran. Assalamualaikum, dan mari kita selami transformasi besar yang masih terlepas dari pandangan kebanyakan orang. Untuk memahami jurang ini, kita perlu melihat terlebih dahulu kepada kepantasan pelaksanaan kerana disitulah berlaku pembalikan yang paling mengejutkan. Selama bertahun-tahun, Malaysia adalah standar emas bagi infrastruktur Asia Tenggara. Tetapi ketika kita menghabiskan beberapa tahun terakhir terperangkap dalam peralihan politik dan membahaskan kebolehksanaan kereta api laju, Indonesia bukan sekadar merancang, mereka terus membina. Mereka melancarkan kereta api berkelajuan tinggi pertama di rantau ini, yang menghubungkan Jakarta dan Bandung pada kelajuan 350 km sejam, manakala kita masih lagi merenung papan lukisan untuk sambungan ke Singapura. Ini bukan sekadar tentang kereta api. Ia adalah tentang sebuah negara yang telah beralih dari fasa berancangan ke fasa pelaksanaan pada kelajuan yang sepatutnya membuatkan kita berasa sedikit tidak senang. Pernahkah anda terfikir mengapa projek mereka bergerak begitu pantas manakala MRT 3 dan naik taraf lebuh raya kita sendiri nampaknya menghadapi penangguhan yang tidak berkesudahan? Mari kita bercakap tentang jurang digital kerana di sinilah ekonomi halimun sedang dimenangi. Di Malaysia, kita berbangga dengan hidup dan dunia. Tetapi Indonesia telah mencipta ekosistem pembayaran digital bersatu yang dipanggil KRIS yang begitu mendalam integrasinya sehinggakan anda boleh membayar untuk cucu berharga 50 sen di gerai tepi jalan di kampung terpencil semudah anda membayar untuk jam tangan mewah di Jakarta. Ekonomi digital mereka diunjurkan mencecah $130 bilion menjelang akhir tahun depan. Didorong oleh budaya superb yang membuatkan aplikasi tempatan kita kelihatan seperti ketinggalan satu generasi di belakang. Ketika kita masing cuba memikirkan bagaimana untuk mendigitalkan PKS kita, Indonesia telah pun beralih ke peringkat seterusnya, di mana warung yang paling kecil sekalipun adalah sebahagian daripada rantaan bekalan berteknologi tinggi. Adakah anda rasa kehidupan digital kita di Malaysia sudah selancar yang sepatutnya? Atau adakah kita hanya berasa selesa dengan tahap yang sekadar
Salah satu wawasan yang mungkin mengejutkan ialah peralihan dalam pelaburan langsung asing kerana naratik buruh murah untuk Indonesia secara resminya telah berakhir. Hari ini, gergasi global seperti Amazon dan Microsoft menjerahkan berbilion dolar ke Jakarta bukan kerana pekerjaannya murah, tetapi kerana infrastruktur dan saiz pasaran mereka kini tidak dapat ditolak lagi. Di Malaysia, kita masih mempunyai keingkat per kapita yang lebih tinggi, kira-kira $12,000 berbanding $5,000 di Indonesia, tetapi jurang itu semakin merapat dari segi pariti kuasa beli. Apabila anda melihat apa yang boleh dibeli oleh RM1 di KL berbanding apa yang dibeli oleh RM1 di Jakarta, jurangnya jauh lebih kecil daripada yang anda fikirkan. Malah, bagi seorang profesional muda dalam arena teknologi di Jakarta, gaya hidup, rangkaian kenalan, dan peluang yang ada mula menyaingi apa yang anda temui di Kuala Lumpur. Fikirkan tentang kali terakhir anda melihat produk teknologi buatan Malaysia di pentas global. Sekarang, lihat pada Gotoh atau Traveloka. Ini adalah syarikat dagangan Indonesia yang kini merupakan gergasi seranta. Mereka tidak berkembang dengan meniru Barat. Mereka berkembang dengan menyelesaikan masalah unit Asia Tenggara. Jurang inovasi ini mungkin merupakan jurang yang paling berbahaya bagi kita. Kita telah menjadi sangat mahir dalam menjadi hak untuk syarikat asing. Tetapi Indonesia sedang menjadi pencipta kepada gergasi mereka sendiri. Jika kita tidak mula beralih daripada minda pengguna kepada minda pencipta, kita akan mendapati diri kita berada dalam kedudukan di mana kita hanyalah sebuah pasaran kecil yang tersepit di antara dua inovator besar, Singapura dan Indonesia. Adakah anda bersedia untuk melihat dunia di mana aplikasi dan perzimatan kegemaran anda semuanya buatan Indonesia? Mari kita lihat pada harga infrastruktur kerana angkanya sangat mengejutkan. Indonesia kini sedang membina seluruh ibu kota baharu, Nusantara, di Kalimantan dari awal. Ini adalah projek yang menelan belanja lebih $30 bilion. Walaupun kita membina Putrajaya 20 tahun lalu dan merasakan kita telah mencapai puncak, Indonesia sedang membina Smart Forest City yang menarik perhatian global kerana kemampanan dan pendekatan utamakan teknologinya. Ini menunjukkan jurang TC. Mereka sedang memikirkan di mana dunia akan berada pada tahun 2050, manakala kita selalunya masih berdelegah tentang polisi tahun 2010. Ini tidak bermakna Malaysia sedang gagal, tetapi ia bermakna persaingan kita bukan lagi sekadar cuba mengejar kita. Mereka cuba melangkaui kita sebenarnya. Satu kisah peribadi yang benar-benar menunjukkan perkara ini berlaku kepada saya baru-baru ini apabila saya membandingkan pengalaman perbankan di kedua-dua buah negara. Di KL, kita masih perlu pergi ke Jewangan untuk banyak perkara, dan aplikasi kita berfungsi tetapi selalunya agak lambat. Di Indonesia, revolusi perbankan digital telah bergerak begitu pantas sehinggakan bank-bank tradisional terpaksa mencipta semula diri mereka setiap 6 bulan hanya untuk terus bertahan. Tahap persaingan di sana sangat sengit kerana taruhannya sangat tinggi. Jurang daya saing inilah yang memacu kegemerlangan. Apabila anda mempunyai pasaran seramai 280 juta orang, anda tidak mampu untuk menjadi sekadar biasa-biasa sahaja. Dalam pasaran kita yang lebih kecil iaitu 34 juta orang, adakah kita telah menjadi terlalu dilindungi, terlalu biasa dengan kurangnya persaingan sebenar? Sekarang, pertimbangkan jurang modal insan. Bonus demografi Indonesia adalah pedang bermata dua, tetapi sekarang, mereka sedang mengasahnya. Mereka melahirkan jurudera dan pembangun pada kadar yang kita tidak mampu tandingi dari sisi jumlah. Ketika kita bergelut dengan brand-brand di mana bakat terbaik kita berpindah ke Singapura atau Australia,
Indonesia sedang melihat brand gen di mana diaspora mereka pulang dari Silicon Valley untuk membina syarikat pemula mereka sendiri di Jakarta. Mereka melihat pertumbuhan itu, mereka melihat kederajaan itu, dan mereka mahu menjadi sebahagian daripadanya. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apa yang kita lakukan untuk menjadikan Malaysia tempat yang paling menarik bagi seorang jurudera muda untuk membina masa depan mereka? Jika jawapannya adalah tidak mencukupi, maka jurang tersebut hanya akan melebar. Satu perkara yang sering mengejutkan rakyat Malaysia ialah jurang kemodenan dalam industri perzidmatan. Jika anda pergi ke pusat beli-belah di Jakarta sebelum Indonesia atau Plaza Indonesia, tahap perzidmatan, reka bentuk dalaman, dan teknologi peruncutan mereka boleh dikatakan satu langkah di hadapan daripada apa yang kita lihat di banyak pusat beli-belah terkemuka di KL. Mereka telah menggunakan pasaran domestik mereka yang besar untuk mencipta pengalaman mewah bertaraf dunia. Kita dahulunya adalah destinasi beli-belah untuk mereka, tetapi sekarang, rakyat Indonesia yang kaya menemui semua yang mereka perlukan di negara sendiri, dan semakin kerap, rakyat Malaysia pula yang mengembara ke sana untuk merasai kafe baharu mereka, fashion mereka, dan tenaga kreatif mereka. Pernahkah anda perasan berapa banyak jenama Indonesia yang kini membuka jualan di Bukit Bintang dan Mid Delhi? Arus sudah mula berubah. Satu lagi faktor kritikal ialah jurang tenaga. Indonesia adalah pengeluar nikel terbesar di dunia, yang merupakan komponen utama untuk bateri kenderaan elektrik. Mereka menggunakan kelebihan ini untuk memaksa pembuat kereta global membina kilang di bumi mereka. Mereka bukan sekadar menjual bahan mentah, mereka membina seluruh ekosistem ini. Di Malaysia, kita mempunyai sejarah otomotif yang kuat dengan produk dan berdua. Tetapi adakah kita bergerak cukup pantas ke dalam ruang ini untuk bersaing dengan tarikan industri Indonesia yang begitu besar? Mereka sedang meletakkan diri mereka untuk menjadi hak hijau di rantau ini. Dan jika mereka berjaya, mereka akan mengawal rantaian bekalan yang paling penting dalam abad ke-21. Mari kita bercakap tentang jurang kemiskinan kerana di sinilah Malaysia masih memegang kelebihan besar, tetapi ini juga sedang dicabar. Kita mempunyai salah satu kadar kemiskinan mutlak yang paling rendah di rantau ini, dan kelas menengah kita jauh lebih mantap. Walau bagaimanapun, bekali zini, ukuran ketidaksamaan adalah kebimbangan serius bagi kedua buah negara. Perbezaannya ialah kelas menengah Indonesia berkembang dengan jutaan orang setiap tahun, mewujudkan kelas pengguna baharu yang dagangkan segala-galanya dari insurans hingga keberlancangan. Pertumbuhan ini mencipta satu rantai peluang yang berterusan. Adakah orang mempunyai lebih banyak wang? Ya. Adakah mereka membelanjakannya? Ya. Adakah ekonomi berkembang karenanya? Ya. Kita perlu mencari rantai peluang kita sendiri yang tidak hanya bergantung kepada perbelanjaan kerajaan tetapi kepada inovasi sektor swasta yang tulen. Sambil kita bergerak ke arah penamat perbincangan kita, mari kita sentuh tentang jurang kestabilan politik. Untuk masa yang lama, kestabilan Malaysia adalah aset terbesar kita untuk berlabuh. Tetapi dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Indonesia telah menunjukkan konsistensi yang luar biasa dalam dasar ekonominya, manakala kita telah mengalami beberapa perubahan kerajaan. Berlabuh sukakan keadaan yang boleh diramal. Mereka mahu tahu bahawa peraturan permainan tidak akan berubah setiap 2 tahun. Indonesia telah berjaya mencipta naratif kelangsungan yang kini sangat menarik bagi modal global. Kita kini berada dalam tempoh penstabilan di Malaysia. Tetapi kita perlu bekerja 2 kali lebih keras untuk mendapatkan semula reputasi sebagai lubuk selamat di Asia Tenggara. Menutup kepada semua ini membawa kita kepada satu kesimpulan tunggal yang tidak dapat dielakkan.
Jurang antara Malaysia dan Indonesia bukan lagi tentang kaya lawan miskin. Ia adalah tentang ekonomi yang mantap berbanding ekonomi yang meledak. Kita adalah seperti sebuah syarikat matang yang cuba mengekaukan bahagian pasaran. Manakala Indonesia adalah syarikat pemula yang lapar yang sanggup mengambil risiko dan bergerak pada kelajuan luar biasa. Pendedahan terbesar ialah jurang itu sekarang lebih kepada minda berbanding wang. Jika kita terus memandang rendah jiran kita atau menganggap kelebihan kita adalah kekal, kita akan menjadi pihak yang ketinggalan. Hasil daripada memahami perkara ini ialah ia memberikan kita peta jalan untuk kelangsungan hidup kita sendiri. Kita tidak boleh bersaing dari segi skala, tetapi kita boleh bersaing dari segi kualiti, inovasi khusus dan lokasi strata. Kita sepatutnya menjadi rakan premium kepada pertumbuhan Indonesia. Makmal teknologi tinggi yang menyediakan perkhidmatan dan pembuatan termaju yang diperlukan oleh pasaran besar mereka. Tetapi untuk melakukan itu, kita perlu merapatkan jurang kesedaran kita sendiri terlebih dahulu. Kita perlu berhenti membandingkan diri kita dengan kedudukan Indonesia 20 tahun lalu dan mula membandingkan diri kita dengan kedudukan mereka 5 tahun dari sekarang. Ringkasan utamanya adalah ini. Pertama, kepantasan infrastruktur Indonesia kini menetapkan rentak seranta. Kedua, ekonomi digital mereka bukan lagi sekadar salinan, ia adalah inovator. Dan ketiga, pendahuluan KDNK kita sedang terhakis oleh jumlah besar mereka dan kawalan strategik rantaian bekalan masa depan seperti ini. Ini adalah lojing amaran, bukan upacara pengebumian. Malaysia masih mempunyai kekuatan luar biasa. Sistem pendidikan kita, penguasaan bahasa Inggeris kita, dan lokasi strategik kita adalah bertaraf dunia. Tetapi kekuatan tersebut hanya berharga jika kita menggunakannya untuk berinteraksi dengan realiti baharu, bukan untuk bersembunyi daripadanya. Jika video ini membantu anda melihat keseimbangan kuasa seranta dalam perspektif baharu, sila tekan butang suka dan kongsi kepada seseorang yang masih berfikir bahawa Indonesia hanyalah sumber buruk. Kita perlu mengadakan perbualan ini sebagai sebuah negara. Beritahu saya dalam ruangan komen. Adakah anda rasa Malaysia bergerak cukup pantas untuk mengekalkan kelebihannya? Atau adakah kita sudah menjadi terlalu selesa? Saya mahu mendengar pendapat anda. Jangan lupa untuk langgan bagi membantu saya membuktikan rakan saya salah dan mengekalkan komuniti ini untuk terus berkembang. Kekal bermaklumat, kekal berdaya saing, dan saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.